Buang sifat aku, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah dan sabar. Itu kunci kepada kekuatan dalaman Muhammad Saiful Bukhari Azlan untuk bertahan sepanjang 3 tahun selepas bersumpah laknat mendakwa diliwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ikuti bahagian akhir luahan secara eksklusif bersama Saiful Bukhari, disediakan wartawan Nik Suryani Megat Rahman. Semalam saya menemui Muhammad Saiful di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selepas menunaikan solat Zuhur. Ditemani bapa, Saiful ke masjid berkenaan memperingati 3 tahun. Dia mengangkat sumpah mengaku diliwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya bersumpah bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika saya berdusta atas pengakuan ini, maka saya berdusta terhadap Allah dan saya sanggup menerima azab, laknat dan kutukan daripada Allah hingga ke kiamat. 15 Ogos 2008, 3 tahun berlalu, namun ia menjadi sejarah yang mungkin tidak akan dilupakan. Bagi bapa Saiful, Azlan Muhammad Lazim, tindakan Saiful untuk bersumpah laknat adalah satu tindakan yang sangat berani. Ia dilakukan mengikut syarat dan landasan Islam. Sebagai bapa, dia memberikan sokongan dan dorongan kepada Saiful untuk terus melangkah menjalani kehidupan seterusnya. Saya sangat sayang kepada anak-anak saya. Lebih lagi Saiful, anak yang tua. Saya sentiasa berdiri teguh di belakang beliau dan sentiasa memberi semangat untuk menghadapi cabaran yang amat besar dan getir. Umum tahu apa yang dihadapi Saiful bukan perkara mudah. Ia membabitkan aib dan maruah individu, lantas menguji kekuatan dalaman dan semangat beliau sebagai Muslim. Terbuang sifat keakuan dalam diri ini. Memang kalau setiap manusia, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya pun selainmu ya Allah. Memang setiap manusia secara logika tak akan mampu untuk berdepan ataupun melakukan apa-apa tindakan yang besar walaupun kecil, kerana setiap gerak datang itu semua daripada Allah. Jadi itulah saya betul-betul mohon pada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqamah dan sabar. Itu kunci kekuatan dalaman Saiful untuk menempuhi kehidupan dengan hati yang tenang, sekaligus menepis tumahan yang ada kalanya melampaui batas. Prinsip saya dalam menghadapi ataupun membuka aib diri saya ni, itu biarlah diri ni dihina oleh jutaan manusia, tetapi tidak oleh Allah SWT. Untuk rekod, hampir 70 kali kesnya di mahkamah ditangguh. Di sebalik kelewatan dan penangguhan, banyak mengajarnya bersabar. Persediaan menjadikan beliau seorang insan yang lebih kental dan tabah. Sebenarnya di situlah saya kutip pelbagai permata dalam hidup. Yang paling utama sekali, bagaimana untuk bersabar. Apa itu sabarnya? Dan bagaimana untuk tenang dalam menghadapi situasi. Dan bagaimana untuk kita berdepan dengan kalau ikutkan seorang yang sangat gagah namanya. Di situ pelbagai permata saya kutip. November 2010, selepas 4 bulan dibebaskan sebagai saksi, Saiful mengerjakan ibadah haji. Ingin memulakan hidup baru, Saiful kini menyambung pengajiannya. Yang paling manis sekali, pihak-pihak yang saya tidak pernah kenal di luar sana. Contohnya seperti blogger yang daripada awal kes saya membela saya sehingga kini. Rakan-rakan di alam maya yang saya tak pernah jumpa di Facebook, Twitter, yang banyak memberi sokongan moral, doa dan sebagainya. Tanpa saya berjumpa, suruh atau membayar mereka. Mereka membuatnya dengan penuh ikhlas. Yang jelas, walaupun terpalit dengan kisah lampau, masyarakat mula menerima seadanya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nik Suryani Megat Rahman, TV3.